Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa terlalu lama sangat saya tak buat video. So hari ni kita nak buat video sebab hari ni saya berada di Hotel Bertam Resort. Ada kerja kat sini. Hari ni bulan puasa. Jadi hari ni saya nak saja dah tuju bilik dia lah, sebab rasa bilik dia agak cantik lah kan. Okay, rupa saya nak beritahu Hotel Bertam Resort ni dekat Bertam lah. Dekat Bertam tu adalah dekat di Kepala Batas lah. Saya ada kerja kat Kepala Batas dengan kawan, tapi kita duduk hotel asing-asing lah kan. Ini sebenarnya adalah bilik, sebenarnya saya sajalah nak bilik ni. Bilik yang ada bathtub. Yang ada bathtub. Kalau korang apa ni, booking dekat Agoda ke kan, cari ada bathtub tapi bilik dia agak cantik lah. Ya, bilik dia agak cantik. Oh, ada bathtub lagi tau. Tengok ni. Oh, kat sini bilik mandi dia cantik lah tapi pintu dia agak luksina lah, tapi okey lah kan. Memang cantik lah. So far okey lah rasa ni. So bilik dia bagi saya wow lah. Untuk macam ni wow lah. Tapi bilik dia suram ni, kenapa tak ada lampu? Mana lampu ni? Tak tahu lah kat mana lampunya kan. Tapi itulah, dengan TV yang besar. Lepas tu ada apa ni ada sofa lah, sofa kecil. Dia punya view dia ya memang tak ada apalah, view kosong lah kan. So bagi saya bilik dia okey lah, bilik dia okey. So bilik ni dia jadi 230 lebih lah, sebab sekarang ni bulan puasa letih. Buat kerja luar. Lepas tu sekarang dah pukul 5. Memang betul-betul haus lah hari ni. Hari Khamis. Jadi tak berapa panas alhamdulillah cuaca kan, tapi agak letih lah. Sebab baru datang dari KL, lepas tu baru kerja-kerja, lepas tu datang sini. So bilik dia okey lah. Bilik dia okey, bagi saya sangat selesa lah. Tapi saya tak bercadang nak pergi swimming pool ke, nak pergi gym ke. Saya masa letih, saya nak baring sekejap. Saya dah pergi cari makan dekat mana-mana lah. Lepas beritahu yang 230 tu dia masuk breakfast tau. Tapi belum pasti mana ada breakfast kan. So dia tukar lah, dia tukar breakfast tu dengan sahur. Bulan buka puasa pun ada, ramai orang kat bawah tadi tunggu nak buka puasa kan. Lebih mahal lah, 100 ke 120 ringgit kan untuk dewasa. So siapa-siapa yang nak makan boleh lah. Tapi kita nak makan benda yang biasa je lah. Nak makan 120 boleh fikir dulu lah. Okay, sekarang ni pagi setelah satu malam kan kat sini. So ada beberapa benda lah sebenarnya saya terlepas malam. Pertama, dia ada peti ais tau. Dia ada peti ais. So dia ada bagi Coke dengan ni coklat apa namanya, M&M. Okay, lepas tu ada satu lagi benda yang lain lah. Ada satu lagi benda yang lain kat hotel ni. Okay, kau nampak kan curtain kan. So dekat sini kan ada dia punya ni. Kalau tekan open kan, open, so dia automatic open. Power tak power, dah pagi. Kalau tutup, so dia tutup lah. So kalau anak-anak boleh lah main. Okay, lepas tu satu lagi. Semalam saya pergi bilik kawan lah. Bilik kawan saya dia cantik lah. Dia cantik. View dia kolam renang. Memang cantik gila kolam tu, dah besar lah. So bilik kawan saya ni dia ada balcony. Balcony dia pula menghadap kolam renang. So bawah tu ada restoran tengah buka puasa, tengah menyanyi-nyanyi kan. So boleh lah layan-layan santai kan. Bilik saya tak ada balcony tapi ada bathtub. Tu ada pro and cons lah. Tapi view dia memang cantik. Kolam renang memang terbaik lah. Itu je video kali ni. So sekarang dah pukul dekat 8:30 kita orang nak check out. Lepas tu nak balik KL lah. Okay, itu saja. Check out. Bye-bye.